Ada yang menyifatkannya sebagai pengalaman sepanjang hayat. Mereka adalah golongan profesional yang mungkin telah berjalan ke seluruh pelosok dunia. Tetapi bagi kesemua mereka, ini adalah pengalaman pertama kali menunggang motosikal di Kepulauan Borneo. Dalam keadaan hujan, panas dan perjalanan ribuan kilometer yang meletihkan, mereka beranikan diri semata-mata untuk merasai pengalaman unik itu dan melihat sendiri kebudayaan masyarakat di Kepulauan Borneo. Saya bersama mereka dalam tempoh 10 hari yang mencabar itu. Ya Allah Tuhan kami. Sungai Batang Lupar. Kalau disebut nama sungai ini, dua perkara yang sering dikaitkan dengannya. Yang pertama, benak, iaitu ombak setinggi 2 atau 3 meter datang dari arah kuala sungai sebulan kurang-kurangnya sekali. Orang kata ia adalah pemandangan yang spektakular, satu kejadian alam yang ajaib. Dikatakan di seluruh dunia ada hanya kira-kira 400 sungai yang mempunyai keajaiban seperti itu. Dan satu lagi, legenda yang tak asing, iaitu Bujang Senang. Tapi kalau secara umum, nampak ke buaya kat sini? Ada. Ya. Memang dia mengganas tau? Tidak. Kalau kebiasaan dia tidak menganas. Seperti di sungai-sungai ini kan. Kadang-kadang ada pagi-pagi kalau sunyi-sunyi. Dia ada timbul itu. Tapi bukan bujang senang. Air itu berpusing. Oh, menggulung-gulung. Menggulung. Dia menggulung, bukan berpusing, menggulung. So, mana orang kampung kalau tengok tu memang tak turun ke sungai. Orang sini biasalah. Dia boleh. Dia boleh mengharungi.
barang-barang yang untuk kita guna pergi ke Pulau Tiga ni. Okey, sekarang ni bawa masing-masing. Kumpul di sini. Kita akan berjalan kaki pergi dekat Wap Express. Jalan kaki, tak jauh, tak jauh. 6 jam naik speedboat sebenarnya sudah konvoi ni dah letih. Dari Brunei ke Labuan, kemudian dari Labuan ke Menumbuk. Dan ini ialah Kuala Penyu. Satu lagi penonton air perlu dinaiki ke Pulau Tiga, pulau yang terkenal dengan siri televisyen Survivor. 10 km, 3,5 jam dengan bot Kuala Penyu di Pantai Barat Sabah. Bye. Oh, bandar. Buaya, buaya. Itu dia. Suka dia. Pemandangan hijau, katil yang boleh dikatakan untuk juga sekarang kita letak barang dan masa untuk berehat juga. Kanan, ambil kanan. Okey, jalan terus. Moment ada wire. Wire. They cannot wear the shoes without socks. Kalau betul lah tempat ni jadi lokasi penggambaran siri Survivor tu, memang logik lah. Sebab apa banyak kawasan kat sini yang rasanya boleh kita terokai. Macam ada perasaan adventure kat sini. Ayam hutan. Jangan gerak. Jangan berdiri ke apa ni? Bau lintah. Ya, kita ada banyak benda yang dekat Borneo ni. Salah satu macam mani lumpur ni. Tapi kita tak highlight kita punya keistimewaan yang ada ni. Kalau kebanyakan negara macam contohnya negara jiran kita, walau benda tu tak seberapa tapi dia highlight macam menarik sangat dan dimasukkan dalam agenda tourism tu sendiri. Kalau macam spring dekat Indonesia, kalau kita pergi, kita kena pergi visit dekat dia punya air panas tu.
Ya, dia buat bakar telur, buat apa, tapi kita tak masukkan dalam produk pelancongan kita. Ada. Boleh. Boleh. Kita tahu macam Sabah, Sarawak ni khusus untuk adventure punya orang lah. Jadi kita punya promosi tu menjurus terus kepada target group. Yeah. First time ever in your life? Yes. You have been to a lot of convoys, right? A lot of convoys, number of convoys. Yes. So, what do you think about this one? Yeah, Enjoy. enjoy it. And more enjoy the food. This is food convoy. Look, there. Kalau nak tahu perasaan kerbau berkembang, macam ni lah tempatnya. Dan semua ni adalah kerbau! Kediaman Pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah, Datuk Seri Zainal Adilin, yang kini sedang meraihkan peserta konvoi dengan sedikit persembahan. Dengar dari sini. Siapa nak join, boleh join ya. Apa nama tadi? Rumpai laut. Kita panggil, kalau panggil sini latok. Latok. So ambil rebus ke apa tahu macam tu? Kalau dia rebus, dia punya biji akan hancur. Oh, ambil basuh makan. Ambil basuh dulu bersih-bersih. Baru makan. Kalau biasa kita cacah dengan limau lah. Cacah limau dengan lada makan. Rangup kan? Ini buat besar ni kalau kita amalkan tak. Sebelah sana. Jadi saya tengok macam bila saya sekilas saya tahu Datuk ni rupanya orang yang menghargai apa ya. You punya heritage lah. Ya, warisan. living heritage lah, warisan hidup lah. Saya memang nak mengatakan, kau kita lihat sini, semua sebuat ni dengan orang kampung. Segala macam apa tu, buluh, buah-buahan, semua daripada orang kampung jiran-jiran ini. Saya tak ambil di luar sama sekali. Bermakna kalau eco-present, bermakna locally beneficial. Kena beri manfaat kepada orang-orang tempatan. Thank you and terima kasih. Selamat jalan, berhati-hati.
kecil punya barang. Hari-hari bikin punya. Tengok macam mana. Kalau tu berehat lu. Marudi. Dia macam ni. Dia kau macam ni. Bukit Marudi tu naik di sini ya. So bila kita naik explore tiga kali aku turun. Oh, 3 kali turun. Jalan terus. Are you okay, Dylan? Alright. Ini adalah santapan yang disediakan untuk peserta konvoi di Rumah Panjang Misong Puru. Tidak. Apa yang mereka sediakan sekarang ini adalah makanan tradisional masyarakat suku kaum Lungus. Saya pun belum rasa lagi. Saya pun tak tahu ni daun apa. Kita cuba dulu bagi laporan penuh. Bismillah. Ini ialah sompotong namanya. Bila diorang nak tidur, malam dah larut. Tapi agaknya macam ni lah suasana hidup di Rumah Panjang. Kena ada sikap toleransi. Yang tak tahan nak tidur, kenalah cari tempat tidur. Habis sebelum tu, kita kena pasang dulu alat mempertahankan diri tradisional daripada serangan nyamuk ni. Panas. Memang open the eyes lah, kira semua bagi orang semua partisipan, bagi semua owner, bagi kawan-kawan media semua, dan memang satu perkara yang baik lah, dan kita berharap in the future kita akan buat lebih bagus dari ini. Borneo experience, we make it happen. Okay, freaking awesome, dude. Anggaling Rito. Okay. Mission incomplete. Seorang peserta konvoi ada menyebut, biar miskin harta, jangan miskin pengalaman. Harta boleh bertambah, ia juga boleh berkurangan. Tetapi, pengalaman akan kekal dalam hidup seseorang. Pengembaraan bermotosikal di Kepulauan Borneo, walaupun sangat singkat, tetapi ia syarat dengan cabaran dan pengalaman manis yang sukar saya lupakan. Jika anda bercadang untuk melancong menggunakan motosikal, pastikan ciri-ciri keselamatan diberikan keutamaan. Dan yang tak kurang pentingnya, lesen mesti hidup dan lakukannya untuk pelancong. Selamat berjaya.
dah. Jam pukul berapa? Kita mula pukul 9. Oh, macam tu. Lem padang, lem belalang. Kita dah. Usu adik saya. Yang bungsu. Ini semua gelagat si Usu. Kan? Si Usu berkawan dengan friend Facebook dan Datuk. Kemudian menjemput perempuan datang ke sini. Kakak pun dah tahu. Jadi kabarnya malam tadi baru tahu. Jadi asal macam mana? Kejut lah. Ni pun. Ini dia. Ini tu dalam Facebook Datuk kan? Tulis apa dalam tu? Invite. Sekejap lagi nanti dia orang datang. Nanti tu orang nak datang dah ni. Assalamualaikum. Ini ya, jadi kita sampai juga ini hari. Terima kasih telah datang. Anak uncle. Anak yang kecil, isteri. Ini anak yang tua yang telefon tadi. Ini anak yang nombor 2. Umrah kat sini ni, majlis bermula pukul 9 pagi. Jadi kita sampai ni dalam pukul 12. Tapi semata-mata untuk menanti konvoi ni, mereka sanggup tunggu dan masih ada lagi juadah yang disediakan untuk kita. This smells fantastic. It's really amazing. Yeah, but guys, you're feeling on me. Film the bride.